selalu ajar orang simpan emas, tapi kebanyakan daripada mereka akan cakap, gaji saya kecil lah, saya tak mampu untuk buat simpanan. Kalau yang ada simpanan tu, mestilah mereka ada yang gaji besar, betul tak? Tapi sebenarnya tidak. Masalah menabung ini bukan soal gaji, tapi soal habit. Kalau gaji kecil tapi tak diajar untuk menyimpan, bila gaji besar pun kita tak akan ada simpanan. Sebab kita akan habiskan, tarah semua duit yang kita ada. Tapi bila mana kita daripada kita gaji kecil, kita belajar simpan, buat habit yang betul. Bila mana kita bergaji besar sekalipun, kita akan lakukan habit yang sama, kita akan cukupkan tabungan kita juga. So, dekat sini, gaji kecil pun tuan-puan boleh menyimpan. Dekat mana? Dekat akaun Emas Gap Public Gold. Caranya macam mana? Tuan-puan ada sahaja gaji ataupun tuan-puan ada sahaja lebihan gaji yang tuan-puan tak nak gunakan dalam masa 2 tahun ataupun dalam masa yang terdekat, tuan-puan boleh sahaja terus simpan dekat dalam akaun Emas Gap. Sangat-sangat mudah, tuan-puan sesiapa sahaja boleh miliki akaun Emas Gap macam ni. Student, suri rumah, freelance, orang yang bergaji besar, orang yang bergaji kecil sekalipun, tuan-puan boleh ada simpanan sekarang ni. Cuma serendah RM100, tuan-puan dah boleh memiliki aset emas macam ni. Okey, kalau tuan-puan nak keluarkan emas macam ni, tuan-puan boleh sahaja terus tekan button withdraw dan keluarkan, pegang sendiri tangan. Semoga kongsian saya bermanfaat. Boleh follow Wafa untuk ilmu emas dan kewangan seterusnya. Bagi tuan-puan yang masih lagi belum ada akaun Emas Gap, tuan-puan boleh sahaja terus DM Wafa ataupun boleh terus tekan beg biru di bawah untuk Wafa bantu sebaiknya.